Pernah tak terfikir kalau kata esok Tompa meninggal, apa yang Tompa tinggalkan untuk anak-anak? Aset ataupun hutang? Realiti sekarang, ramai ibu ayah bangga belikan kereta mewah, buat personal loan sebab nak nampak gah, nak nampak kaya. Tapi bila meninggal dunia nanti, anak-anak yang terpaksa sambung tanggung beban hutang tu. Tompa kena tahu, gaji besar hari ni belum tentu menjamin masa depan anak-anak. Kalau kata kita tak wujudkan safety net yang solid untuk mereka, saving dalam bank pun usually akan kena freeze bila berlakunya kematian. Jadi saya nak ajak tuan-puan untuk buat tindakan bijak, tukar strategi sambil bayar hutang, paksa diri kita juga untuk asingkan at least 10% pendapatan kepada emas fizikal setiap bulan. Sebab ini pun pesan daripada pakar-pakar kewangan. Emas public gold ni sifatnya sebagai penyimpan nilai. Ia tak terikat pun dengan sistem perbankan. Ada emas di tangan, insya-Allah pasangan dan anak-anak sekurang-kurangnya diorang ada talian hayat untuk survive sementara urusan pusaka tu selesai nanti. Jadi saya nak ajak ibu ayah, jadilah parents yang bijak. Tinggalkan nilai, bukan liability, bukan beban. Kalau tak mampu nak menyenangkan, janganlah kita menyusahkan. Isi sign up form di bio saya ataupun message saya terus untuk saya nak bantu tuan-puan set up akaun simpanan emas untuk ibu ayah dan anak-anak untuk kemudahan di masa depan. Sebab sangat mudah di public gold. Kalau tak mampu nak beli emas secara lump sum, kita boleh menabung emas bermula RM100 sahaja. Teruskan follow saya untuk lebih banyak lagi info tentang emas public gold.